Tunggu masa sikit lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sambung lagi kelas bahasa Arab Al-Quran. Minggu lepas tak dapat dibuat sebab ada hal-hal tertentu untuk pengetahuan anda pun sedang pindah-pindah randah sekarang ni. Yang sikit Teluk Paling Megarang, dekat Jalan Kebun sana lah. Jadi itu sebabnya ada apa namanya ni, masalah sikit. Lagipun ketika semangat silap itu pun ada masalah elektrik ketika minggu lepas. Baik. Untuk kelas hari ini tersambung dengan apa yang kita pelajari pada dua minggu lepas ya. Yang mana kita masih lagi pada formula nombor 1. Formula nombor 1 kita perincikan tentang ataupun kita bincangkan tentang kategori perkataan dalam bahasa Arab, iaitu ismun, fi'lun, harfun, yang mana ismun ataupun isim iaitu perkataan yang menunjukkan nama kepada manusia, binatang, haiwan, benda, tempat ataupun sifat. Jadi itu semua adalah isim. Fi'il iaitu kata perbuatan atau perilaku, maknanya perkataan yang menunjukkan itu, menunjukkan perbuatan atau perilaku. Harf ataupun harfun ataupun harf itu perkataan atau gabungan perkataan selain dari kategori yang dua sebelum ini, iaitu isim dan juga fi'il. Jadi apabila bukan bukan isim dan bukan fi'il, maka dia harf. Kalau kita tak tahu yang mana satu, ini nak kategoriskan apa, isim ke nak kategoriskan fi'il, tak boleh, dua-dua tak boleh, maka dia harf. Maka dia harf. Baik, kita dah terangkan sedikit sebanyak contoh-contoh dalam sini. Semua kita dah baca bagaimana ia adalah dalam kategori isim.
Tapi minggu lepas kita ada banyak juga selit-selit dengan apa dipanggil perbincangan tentang lebih mendalam sedikit tentang tafsirnya. Tapi itu bukan nak kata ia matlamat kelas kita, tidak. Tapi saya selit-selitkan sikit-sikit lah, tak boleh nak, tidak boleh kita nak secara jadi kelas tafsir pula. Kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, ada perkataan-perkataan yang digunakan yang mana perlu kepada tafsiran itu, maka kita akan jelaskan. Kalau tak, maka insyaAllah selain kalau ada yang tanya itu, mungkin kita boleh terangkan lah insyaAllah. Baik, jadi kita dah terangkan isim, yang mana isim ini ada dalam berbagai bentuk, seperti yang kita dah pelajari itu. Dzalika, ini isim, Alkitab, Raib, Fihi, ini, Hudan, Al-Muttaqin, ini semua yang bergaris-garis ni. Kalau dalam muka surat ini 28 ni, ini semua adalah isim. Ini semua adalah isim, nama. Kemudian kita masuk kepada fi'il. Fi'il pula, a'udhu. Penggunaan fi'il di sini, dia ada a'udhu, asalnya adha, itu dia berlindung, dia berlindung. Billahi. Jadi kalau kita a'udhu ada hamzah di sini, maka di sini menunjukkan saya, mengatakan saya. Jadi aku berlindung dengan Allah. Supaya juga dikasih iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kalau iyyaka tak ada garisan, maka dia bukan berkaitan dengan pelajaran kita, iaitu fi'il ni. Jadi fi'il kita sekarang ni lah ini, na'budu, nasta'inu. Jadi kami menyembah engkau, akan engkau. Kami menyembah kami meminta pertolongan akan engkau. Cuma bila kita akan engkau ni, maknanya perbuatan itu dilakukan pada ataupun kena pada yang kita sebut akan ni tadi. Jadi kalau kita perasan di sini, iyyaka ni di depan. Mana dia kalau diterjemahkan akan engkau kami menghambakan diri ataupun kami sembah. Akan engkau dan akan engkau, iyyaka kami minta pertolongan. Macam tu cara nak terjemah bila kita belajar bahasa Arab, nahwu dia, supaya kita dapat kenal ataupun kita kena bila nak terjemah ni, kita mesti nak kenal pasti yang dikatakan sebagai yang melakukan dan yang kena perlakuan itu ke atas dia. Jadi benda-benda macam tu perlu ada, dan dalam terjemahan tu akan diletakkan dia punya isyaratnya. Isyaratnya adalah akan ini. Akan ini maknanya terkenalah perbuatan itu pada yang disebutkan akan selepas dia tu. Jadi akan engkau maknanya kepada Allah. Allah lah objek bagi apa? Sembahan. Kami menyembah akan Allah. Macam tu. Ihdina, super juga di sini. Ihdina ini adalah fi'il juga. Digariskan, maknanya adalah fi'il. Ihdina asalnya daripada kalau ihdina tu huda, hadallah kan, hadanallah ataupun hadakumullah. Kita pernah dengar perkataan macam ni, hadakumullah, hada ataupun hudan ataupun huda, biasa nama Melayu huda. Ini semua adalah nama-nama yang nama-nama yang nama orang yang asalnya daripada bahasa Arab lah. Jadi fi'il dia adalah hada, yahdi, ihdi. Ini semua fi'il lah. Cuma kita tak masuk lagi apakah sebenarnya kat sini. Cuma kita dah nak tunjukkan di sini apa maksud perkataan yang dikatakan fi'il tadi. Antaranya ini, ihdina. Na di sini kami. Jadi maknanya apa? Maf'ul lah, ataupun yang akan perbuatan tu jatuh pada dia, ataupun dia sebenarnya dipanggil sebagai maf'ul. Ihdina, tunjuklah
pada kami. Tapi tunjuklah tu, pimpinlah tu, perkataan itu dia maksudkan siapa yang akan memimpin, siapa yang akan melakukan, sebagai fa'ilnya iaitu Allah. Jadi pimpinlah oleh engkau iaitu Allah akan kami, pada kami, akan jalan yang lurus. Jadi kat sini ada akan, 2 kali akan. Ni dalam bahasa Arab ni, atau dalam bahasa lain pun serupa macam tu. Yang mana ada kalau kita perbuatan itu dia jatuh pada 2 yang kena, ataupun macam kita kata saya memukul Ahmad, saya pukul Ahmad, saya berikan bola kepada Ahmad contohnya, berikan bola kepada Ahmad ataupun baling bola kepada Ahmad. Jadi kat sini ada baling bola tu kepada Ahmad lagi. Jadi ada, kalau kita kira macam, of course dalam bahasa Melayu tak ada lah, dalam bahasa Arab ni akan ada kataan yang dipanggil sebagai maf'ul kal yang kedua. Ini kita akan cerita nantilah. But macam inilah isyarat-isyarat dia, iaitu akan ataupun dipanggil maf'ul akan kami. Maksudnya sini pimpinlah. Siapa yang lakukan memimpin tu? Allah. Iaitu oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. Akan jalan yang lurus. Okey. Kan jalan yang lurus itu, pimpin itu jalan kan di sinilah dia tak ada, di sini dia tak ada harf. Dia tak ada harf. Kalau kita kata ihdina ila, boleh kan, ihdina ila siratal mustaqim, ihdina ala. Jadi apakah dia punya harf dia ataupun kata sendi, kata hubung, macam kita kata kepada, ke atas, itu semua nak menghubungkan, nak tekan maksud dia lah. Macam mana perbuatan itu dengan dihubung kaitkan dengan benda isim tadi. Macam sini, kami pimpinlah engkau, oleh engkau akan kami, tapi dia tak kata ke. Kalau kata ke maknanya ila, ataupun kalau dia kata ala maknanya di atas. Oleh itu kalau tengok pada tafsir, lah di sini, bila tak ada ni, kita dapati dalam tafsir, contohnya dalam tafsir As-Sa'di. Dalam tafsir As-Sa'di, tak silap lah, cuba kita tunjuk ni. Ihdina, kataan ihdina. Sekejap. Ihdina. Saya sharekan, saya sharekan tafsir. Okey. Saya sharekan tafsir ini. Di sini dia kata ihdina. Ihdina as-siratal mustaqim. Dia tak ada fi ke, ila ke, tak ada. Ala ke, tak ada. Ya. Jadi dia kata dullana, arsyidna, tunjuklah kami. Beri petunjuk kepada kami. Wafiqna, berikan taufik kepada kami ke jalan yang lurus. Iaitu wahwa tariqul wadih, iaitu jalan yang jelas yang membawa kepada Allah dan kepada jannahnya. Dan ia adalah mengenal, ini dari segi apa maksud jalan yang lurus tadi itu, iaitu ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, iaitu mengenali kebenaran dan beramal dengannya. Ma'rifatul haqqi wa amal bihi. Fahdina, ayat ini sini maksud saya ni. Sini, kat sini kita bayang cuba. Kat sini ihdina as-sirat, tak ada ila, tak ada fi. Di sini ada fahdina ila as-sirat, wahdina
fi as-sirat. Ada beza. Ada beza kat sini. Jadi Allah tak sebut fi ke ala. Ini saya bagi saya bagi satu manfaat daripada mana Allah SWT tak nyatakan di sini. Jadi kat sini bila tak nyatakan ihdina ni ila ke fi ke, maka dia merangkumi dua-dua kat sini. Maka fal hidayatu ila sirat, bila kata ila, kalau kita letakkan ila di situ bermakna kita berpegang dengan agama Islam dan meninggal selain daripada Islam lah. Jadi agama-agama lain dan selain daripada Islam kita tinggalkan. Maknanya di sini kita berpegang dengan agama Islam ni. Kita cari Islam. Kita nak Allah SWT beri tunjuk kepada kita akan agama yang dia terima, iaitu al-Islam. Itu satu. Itu ilah. Contohnya kalau kita di jalan, contohlah kita ambil jalan fizikal sebagai contoh. Kita nak pergi ke jalan Lebuh Raya Persekutuan. Kita sekarang di jalan mana? Di jalan Silat ke, di jalan apa ke, nama-nama lain lah. Jadi kita kata, tunjuklah aku ke jalan Lebuh Raya. Ke Lebuh Raya Persekutuan. Jadi kita tengok Waze ke apa ke, dia tunjuk jalan. Pergi ke jalan itu. Pergi jalan tu. Jadi bila kita pergi ke jalan tu, dah sampai tu, maka itulah kita kata kita dah dapat petunjuk ke jalan itu. Right? Itu ke jalan, maknanya ilah. Lagi satu lagi, al-hidayatu fis sirat. Al-hidayatu fis sirat pula macam mana maksud dia? Tashmal al-hidayah li jami' tafasil ad-diniyah amalan wa ilman wa amalan. Iaitu dia merangkumi semua perincian-perincian agama sama ada ilmu ataupun amal. Maknanya kalau kita minta hidayah dalam atas jalan, fi ni maksud di atas, walaupun kita terjemahkan dengan fi itu kepada dalam, tapi di sini maksudnya fi ni fis sirat, maknanya ala sirat. Sebab perkataan fi ni boleh perkataan fi, al-hidayatu fis sirat, fi ni perkataan ni, fi sendiri sebagai harf dia berubah-ubah makna mengikut siap dia ataupun dia punya konteks dalam mana dalam ayat. Contohnya dalam ayat siru fil ard. Berjalanlah kamu fil ard. Fi al-ard. Ard tu bumi. Fi perkataan kalau kita selalu terjemah dalam, tapi fil ard di sini maksudnya atas. Jadi siru, jalanlah kamu atas bumi, atas muka bumi maksudnya. Atas muka bumi. Ataupun kalau kata apa ni, fi syajarah, maksudnya ala syajarah, maknanya di atas pokok. Dia bukannya fi itu di dalam pokok. Maksudnya. Jadi ada penggunaan-penggunaannya kena lihat kepada penggunaan harf ni. Penggunaan harf kena lihat kepada dia punya konteks dia. Jadi kita kembali kepada ni, asal ni ihdina tak ada fi ke ila ke, tak ada. Jadi yang kita terjemahkan tadi dengan menggunakan dalam kitab, dia kata pimpinlah oleh engkau, pimpinlah, minta kat siapa ni? Minta kat Allah. Allah yang akan melakukan. Oleh engkau, iaitu Allah, akan kami atau kita, maknanya kita nak pimpinan itu membawa kita ke mana? Akan jalan yang lurus. Akan jalan yang lurus. Maknanya dia tak ada sebut ke jalan yang lurus ke, atas jalan yang lurus ke, tak ada. Dan ini mempunyai faedah seperti yang dah sebut tadi, iaitu boleh kita letak ihdina dalam tafsiran. Kita boleh kata fahdina ila sirat, kita boleh kata wahdina fis sirat. Okey, ni dua faedah daripada tafsir Sa'di, yang mana dua-dua ni ada beza maksud.
fahdina ila sirat, maksudnya hidayah ke sirat, ke jalan, hidayah ke jalan adalah maknanya, ya Allah tunjuklah jalan yang betul tu. Kita berada di jalan yang tak betul, kita nak jalan yang betul tu. Tunjuk yang mana satu. Okey, jadi Allah pun tunjuk, inilah jalan dia. Okey, ini jalan dia. Macam kita kata nak jalan lebuh raya persekutuan, tunjuklah ke jalan lebuh raya persekutuan. Okey, ditunjukkan jalan, waste ke kenapa ke, sampailah ke jalan tu. Okey, sampailah. Itu dipanggil hidayah ila sirat. Tapi hidayah fi sirat, atas jalan, maknanya bila kita berada di atas tu, kita nak hidayah tentang apakah perincian-perincian yang ada pada untuk jalan ini. Kat mana jalan keluar, kat sini ada traffic light ke, kat sini ada itu jalan fizikal lah. Tapi kalau jalan agama, jalan Allah, jalan as-siratul mustaqim, yang mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, bahawa inilah jalanku dan ikutlah ia, wala tattabi'u subul, dan jangan ikut jalan-jalan yang lain. Ini kita tak tahu jalan tu apa. Bila satu nak hidayah ke jalan tu, kedua nak hidayah atas jalan. Jalan tu ada banyak perincian dia, amalan-amalan dia, ilmu-ilmu dia, akidah dia, semuanya kita nak tahu dari segi perinciannya. Jadi kita dah ditunjuk jalan yang betul, iaitu Islam. Masuk Islam dah, Alhamdulillah. Tapi cukup ke masuk Islam? Tak. Kita nak kena tahu perinciannya pula. Jadi itu hidayah fis sirat. Jadi tapi Allah sebut ihdinas siratal mustaqim. Jadi dia merangkumi dua-dua sekali. Merangkumi dua-dua jenis hidayah ini. Dan juga merangkumi hidayah taufik juga. Hidayah taufik. Hidayah taufik ini maksudnya taufik iaitu kejayaan untuk mengamalkan perincian agama. Sebab kita ada hidayah itu irsyad atau hidayah tunjuk jalan itu. Maknanya kita nak tahu apa yang betul, ditunjukkan jalan. Tapi bila kita dah tahu jalan ini, dah tahu inilah cara dia, adakah bermaksud kita tahu tu kita dah amal? Tak. Sebab amalan itu perlu kepada taufik pula. Itu ramai orang dia ada ilmu tapi dia tak amal. Ataupun dia amal sebahagian saja. Kenapa? Sebab dia tak dapat taufik Allah SWT untuk mengamalkan yang mana yang dia tak amal. Okey? Itu yang kita nak kena faham. Jadi balik semula kepada kitab kita tadi. Balik semula kepada kitab yang mana kitab tadi tentang hidayah. Okey, hidayah ni. Okey, ihdinas siratal mustaqim. Ada tak ada di sini mana ilah ke fi ke tak ada. Ya Allah jadi diterjemahkan macam ni saja. Pimpinlah oleh engkau, menunjukkan oleh engkau di sini fa'il dia oleh engkau. Fa'il dia engkau. Akan kami, maknanya maf'ul bihi, maf'ul dia adalah kami. Akan jalan, ini juga maf'ul tsani. Okey. Kemudian ni apa yang lepas tu? Siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim, as-sirat, siratal ladzi. Jadi sirat di sini dia menerangkan seolah-olah ini kita boleh pasti adalah perkataan dalam apa dipanggil apa dia dalam nahwu tu dia adalah apa ni dia punya perkataan-perkataan yang khas dia punya istilah dia. Kita tak nak confusekan sangat, tapi yang pentingnya kat sini kita nak tahu bahawa as-siratal mustaqim perinciannya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kat sini sirat ni isim yang sama, sirat juga disebut di sini sirat.
Alladzina, sirat jalan orang-orang. Jadi al-ladzi tak ada garis, kenapa? Sebab dia bukan apa yang kita sedang tengok, sebab kita tengah tengok kategori fi'il. Jadi kategori fi'il yang dia akan garis di sini an'amta ini fa'il. Alladzina tak ada. Alaihim, ini harf dengan him di sini, ini isim, ini harf. Dua-dua ni tak ada garis. Kemudian ghair, ini pun harf. Al-maghdub, al-maghdub itu adalah apa nama ni, al-maghdub ialah isim, ialah isim. Jadi ini pun tak ada garis, Al-maghdub yang dimurkai, Alaihim, ala harf. Hum, alaihim, him ni adalah isim. Wa dan tidak, dua-dua ni harf. Dan ini adalah ad-dhalin, itu orang-orang yang sesat. Ini pun isim. Jadi tak ada sini fi'il. Semua tak ada kecuali ini. Na'amta. Jadi dalam ni fi'il dia ialah jalan. Okey, jalan ini jalan. Kita tengok terjemahan ni dengan ini jalan. Alladzina, orang-orang. An'amta, yang telah memberi nikmat oleh engkau. Telah memberi nikmat. Siapa yang lakukan? Siapa yang beri nikmat? Oleh engkau. Kita. An'amta, engkau. Maknanya engkau yang beri. Itu Allah yang beri. Oleh itu kita guna perkataan oleh di sini. Oleh ni menandakan bahawa ini fa'il, ataupun yang melakukan perbuatan memberi nikmat. Kemudian tapi dia ada sebut telah ni. Kenapa dia ada telah? Ini juga dalam bahasa Arab ada perkataan yang dia punya asal dia dalam kata perbuatan dia ialah dalam past tense. Past tense itu bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu telah berlaku lah, benda yang telah berlaku. Past tense apa? Past tense bahasa Melayu ada tak? Tak ada kan? Benda itu dah berlaku. Jadi bila dah berlaku, kita lakukan, katakan telah. Dan dalam bahasa Arab, dia punya istilah dia panggil fi'il. Fi'il itu perbuatan madhi. Madhi maknanya past. Dah lepas. Madhi, dia dah berlalu. Fi'ilin madhi. Jadi fi'ilun madhi dah lepas. Jadi bila fi'ilun madhi macam ni, dia akan mesti ada dalam terjemahan, kita akan letak perkataan telah itu. Itu menunjukkan ni fi'il madhi. Okey, jadi jalan ini jalan orang-orang alladzina an'amta, asalnya kata dia an'ama iaitu memberi nikmat. Tapi an'ama ni dia adalah dalam bentuk past tense, maknanya telah memberi nikmat. Tapi siapa? Ni dia punya jawapan siapa dia? Anta tu merujuk kepada siapa? Allah. Jadi telah memberi nikmat oleh engkau, Allah, ala, itu ini, ala, atas, him, atas mereka. Kemudiannya, ghair bukan, al-maghdub, orang yang dimurkai, al-maghdub, ala, atas, him, isim mereka. Jadi bukan yang dimurkai atas mereka, dan wala dan tidak, bukan juga lah, dan bukan al-dhalin, orang yang sesat. Okey. Okey, balik semula ke sini, kita ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kita dah terangkan itu, iaitu tidak, ma dhalla tidak telah sesat. Kataan telah menunjukkan di sini dalam bentuk asal perbuatan, yang mana asal dalam bahasa Arab ialah dalam past tense. Maka kita terjemah sentiasa dengan telah.
Jadi kalau perkataan di sini fi'il dia bermaksud sesat, maka kita terjemahkan sebagai telah sesat. Tidak telah sesat, siapa yang melakukan, siapa yang menjadi sesat tu? Oleh ia sahabat kamu. Oleh ia sahabat kamu. Iaitu yang sesat tu ialah sahabat kamu. Itu sahibukum. Dan wama dan tidak rawa terkeliru, telah keliru oleh ia. Itu sahabat kamu juga lah, balik sahabat hukum juga lah. Maknanya telah sesat sahabat kamu, itu merujuk kepada Nabi. Ini cerita pasal Nabi. Orang-orang syukur dia kata Nabi dah sesat ni. Tapi Allah menjawab balik mereka, menyatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu tu bukan sesat dan dia tidak gawa. Dan ada terjemah, ada berikan keterangan sedikit bahawa dhalla dengan gawa ni macam seakan-akan, tapi dhalla di sini dhalla an jahlin wa gawa an su'i niyatin. Iaitu ma dhalla tidak sesat kerana jahil, dan dia tidak juga keliru ataupun sesat juga, maknanya seleweng. Gawa kerana niat dia yang buruk. Kerana niat dia di sini. Okay. Jadi dua-dua ni adalah fi'il. Jadi kita nampak dalam terjemahan fi'il dia ada je telah, kemudian ada juga oleh, dan ada juga kadang-kadang akan. Kat sini tak ada. Tak ada akan. Tapi dia kata atas. Bila akan tu maknanya dia adalah maf'ul. Tapi kalau di sini alaihim, atas mereka, dia bukan maf'ul tapi dia menggunakan harf ni lah. Harf ni an'amta diberikan nikmat tu kepada siapa? Ke atas mereka, atas mereka ni. Atas mereka alaihim. Okey, kita tengok pada sini pula. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatan qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan. Jadi dan sini ialah fi'il. Fi'il wa dan dalam bentuk mana? Dalam bentuk madhi, past tense. Jadi wa qalu telah berkata. Qala tu berkata, tapi dia ada waw di sini menunjukkan jamak. Orang dia panggil wawul jamak. Qalu, iaitu maknanya mereka. Jadi di sini diterjemahkan telah berkata oleh mereka. Telah berkata oleh mereka. Ini cara terjemah dia. Dalam ikut inilah, jadi kita bila terjemah cara begini, kita dapat menyesuaikan terjemahan kita tu menunjukkan uslub Arab tadi, atau cara tata bahasa Arab tadi. Qalu lan tamassana an-nar. Lan di sini, lan ni dia menafikan juga, tapi menafikan bulat-bulat, maknanya tak ada kebarangkalian. Lan never, tidak sama sekali. Tamassana, ini asal dekat sini ialah dia punya massa ni asal ni ialah di sini dia punya fi'il dia, massa itu sentuh tamassa di sini dia berkaitan dengan fa'il dia, berkaitan dengan fa'il dia lah. Fa'il dia mana? Ini anda fa'il ni mana yang perbuatan, ini kata perbuatan sebab dia ada garis, kata perbuatan ni ada dia punya fa'il dia. Fa'il dia adalah an-nar ni. Maka an-nar ni dalam bahasa Arab ni dia
bahasa Arab ni dia ada dia punya ialah kaedah-kaedah dia yang mana kita kena faham. Ada kadang-kadang tu perkataan tu betina, ada kadang-kadang tu jantan. Dia ada benda tu walaupun tak ada jantan betina dia, tapi perkataan tu sendiri, benda tu di sini memang diletakkan sebagai betina. Okey, jadi kita kena hafal je lah kalau macam ni. Jadi nar betina. Tamassa, kalau dia jantan dia akan jadi yamassa. Yamassa. Baris atas ni ada sebab, baris atas ni sebab kalau tidak dia massa yang musuh. Tak patutnya baris depan. Tapi dia baris atas kenapa? Sebab ada lan ni. Lan ni dia ada dia punya kesan. Jadi saya beritahu je sikit-sikit tapi jangan tak payah hafal. Pentingnya insyaAllah akan sampai kepada pelajaran yang mana kita perincikan benda tu. Wa qalu, dan mereka telah berkata, ataupun telah berkata oleh mereka dan telah berkata oleh mereka, lan tidak sama sekali tamassana naru, iaitu ia menyentuh akan kami, akan na ni kami, jadi ia menyentuh akan kami itu kena apa dia yang menyentuh oleh api neraka. Ni dia punya fa'il, oleh api neraka, kecuali ini istifna, maknanya dia nak mengecualikan ayyaman ma'dudah. Jadi mereka kata kita tak adalah masuk neraka ni lama-lama sangat, kita hanya masuk dalam neraka pun ada dalam beberapa hari. Ayyaman ma'dudatan. Ayyam, ayyam ini maknanya hari-hari, bukannya ayam. Macam ada dalam apa tu, dalam hadis disebutkan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam yaumul Jumu'ah. Sayyidul Ayyam. Jadi kalau salah ni Sayyid apa maknanya? Tuan. Ayyam tuan ayam. Bukan begitu. Tuan Sayyid maknanya penghulu. Ayyam itu hari-hari. Iaitu yang berjemaah. Jadi kat sini ayyam ada hari-hari. Hari-hari. Dia adalah kataan jamak untuk hari. Hari dipanggil yaumun. Kalau ayyamun banyak hari. Jadi ayyam di sini hari-hari lah. Diterjemahkan hari-hari. Jadi dan mereka telah berkata tidak sama sekali ia menyentuh akan kami oleh api neraka kecuali hari-hari yang ma'dudah boleh dibilang atau boleh kira. Hari-hari yang boleh dikira, tak ada banyak. Kalau boleh dikira dengan jari, boleh dikira begitulah. Kalau of course sekarang ni kita boleh kira walaupun berjuta-juta, itu dengan alat. Tapi dengan alat yang ada dengan badan kita ni, hanya ma'dudah saja yang boleh kita kira dengan jari. Maknanya dia sikit saja, sikit lah. Jadi hari-hari yang boleh dibilang. Qul, lepas tu mereka kata macam tu. Kemudian Allah kata pada Nabi Muhammad, Qul, katakanlah. Siapa yang kena kata? Oleh engkau. Oleh engkau ni merujuk kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi katakanlah, ini perintah daripada Allah, oleh engkau, iaitu Nabi, At-takhattum. Di sini pun ialah fi'il. Nampak ni jika ni fi'il. At-takhattum. Adakah di sini sebab ada A. Nampak A ni, kalau tak ada A ni dia ittakhattum. Ini tak ada A. Tapi di sini ada A. At-takhattum maknanya di sini ada soalan. Ada soalan. Adakah telah mengambil, sebab ittakhadha telah mengambil. So, telah mengambil. Jadi adakah telah mengambil oleh kamu.
Jadi telah mengambil oleh kamu sisi Allah. Maksudnya dari sisi Allah ahdan akan perjanjian. Jadi adakah kamu mengambil perjanjian di sisi Allah lah, maksudnya lebih kurang gitu tapi yang disusunkan, adakah kamu di sisi Allah ada perjanjian ataupun akan perjanjian itu. Dia nak cara Allah SWT telah meletakkan ahdan di hujung tu menunjukkan ini ke sebab dia, kamu rasa macam kamu selamat sangat. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan. Ahdan ini main point dia. Kan? Jadi dan dalam ayat tu fala yukhlifallahu 'ahda, kan, Allah takkan mungkin janjinya. Mungkin dia punya perjanjian dia. Jadi maknanya kamu dah ambil perjanjian ke dengan Allah? Tak ada lah, kan. Ini semuanya sangkaan mereka. Tapi ini dari segi itu maksud ayat. Tapi yang kita nak lihat itu adalah fi'il ini yang mana dia ada disebutkan dalam. Kita tak pergi detail sangat lah sebab kita baru nak lihat apa beza antara fi'il isim dengan harf. Kemudian ada lagi ayat ini, tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tilka ini tak ada garis, di sini ialah tilka itu isim. Amaniyuhum isim juga. Dua-dua isim di sini. Ada dua isim. Amani dengan ihwum. Jadi dua-dua ni adalah isim. Tilka itu. Maksudnya. Amani angan-angan. Hum ialah mereka. Jadi itu adalah angan-angan mereka. Atau itu angan-angan mereka. Qul, katakanlah. Siapa? Kata oleh engkau. Iaitu merujuk kepada siapa? Oleh engkau ni Nabi Muhammad SAW. Siapa yang suruh ni? Allah SWT. Jadi Allah kata qul oleh engkau, oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kena cakap ni pada orang umat ataupun kepada orang Quraisy. Hatu dalam bahasa Arab hati ni itu bagi, bawa bagi, ya. Hati, kalau hatu dia cakap kepada ramai orang. Ada waw di sini menunjukkan jamak ramai. Hatu, berilah oleh kamu. Kita berilah, perkataannya berilah. Tapi bila kata ada waw jamak sini, maknanya menunjukkan ramai, oleh kamu. Mereka lah yang kena bagi. Burhanakum, ini burhanakum, ini adalah isim burhan, bukti-bukti. Kamu, kum. In ini harf, tak ada garis juga sebab dia bukan fi'il. In jika. Kuntum adalah kamu. Sadiqin, orang-orang yang benar. Jadi kat sini adalah kamu di sini sebab apa? Sebab kan kuntum di sini ialah dia panggil verb to be kalau dalam bahasa putih. Bahasa putih dia panggil verb to be, ya. Dah ambil bateri ni. Ini pun dah hilang. Okay. Jadi kuntum ni asalnya daripada kana. Dia ada nama dia lah dalam bahasa Arab, nanti kita ceritalah lain kali. Tapi dia kana ni maknanya verb to be. Kalau bahasa Arab, yang kita tahulah berkaitan dengan kana ni, kita pernah dengar biasa orang kata Allah kalau dia nak suruh apa-apa dia kata apa? Kun fayakun. Kun fayakunu. Dua-dua perkataan kun dengan fayakunu tu, itu dua-dua asalnya adalah kana. Dua-duanya adalah asalnya kana. Maknanya jadilah. Jadilah, kan. Jadi kat sini in kuntum, jika adalah kamu sadiqin, orang-orang yang benar. Okey, jadi di sini dia punya fi'il dia ialah ini hatu kul. Ini fi'il.
Okay, kita tengok pada halaman seterusnya. Bateri dah habis ni. Tak ada bateri. Tak apalah, mouse tak ada bateri. Okey, kita lihat kepada harf pula. Okey, harf. Jadi kita berikut ni pula ditandakan perkataan-perkataan dari sumber ayat yang sama, dari segi kategori. Apa dia? Harf. Jadi kita dah pergi tengok isim, kita dah tengok fi'il. Isim yang mana dia adalah nama kepada manusia lah, binatang lah, dan sebagainya, sampai sifat lah kita dah sebut. Fi'il dia adalah kata benda sesuatu untuk menunjukkan apa? Perbuatan, menunjukkan perbuatan atau perilaku. Tapi harf apa dia? Yang mana tak boleh masuk dalam isim, tak boleh masuk dalam fi'il, dia dikira harf. Dikira harf. Jadi mana di sini harf? Contohnya dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ba di sini adalah yang ditanda sebagai harf, dan min di sini. Kalau maknanya aku berlindung dengan ni harf. Dari syaitan, ini pun harf. Maknanya sini kalau kata bahasa Melayu, kata sendi ke, kata hubung ke, itulah. Kemudiannya Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua ism Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, semua ni isim. Tapi ba di depan itulah harf. Itulah harf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua anda tak minta ulangkan sebab ini biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah isim. Li di sinilah bagi. Terjemahkan sebagai bagi, iaitu dia adalah harf. Bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Ini semua isim. Okay. Tak ada orang nak tanya ke macam ham ni bukannya fi'il? Kan? Dia isim di sini isim. Sebab dia boleh apa? Dia boleh terima alif lam. Itu ada tanda-tanda lah. Kita akan lalui semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka wa iyyaka. Ini semua. Ini adalah harf. Wa ni harf. Okay. Kemudiannya siratal ladzina an'amta 'alaihim, ala harf. Alaihi ghairil maghdub, ala harf, wala ni pun harf. La ni harf. Apa ni? Harf nafi. Harf nafi itu huruf yang untuk digunakan untuk menafikan. Jadi sini alaihim, ala dengan la di sini. Kemudian ada alif lam, ini pun harf lah. Ada hadis Nabi SAW, setiap siapa yang baca Al-Quran tu, setiap dengan Allah dia diberikan dengan setiap harf, setiap huruf, iaitu 10 hasanah. Dan Nabi kata, aku tak kata alif lam mim tu harf, tapi aku kata alif harf, lam harf, dan mim harf. Jadi setiap huruf itu harf dalam bahasa menunjukkan huruf. Dalam bahasa kita kata huruf. Tapi harf yang lagi satu, harf itu juga menunjukkan kepada benda yang selain daripada isim dan fi'il. Isim dan fi'il, maka dia kira harf. Sebab apa? Dia tak boleh masuk dalam kategori benda-benda lain lah. Dia tak boleh masuk kategori lain-lain itu, maka dia dikira sebagai harf. Okey. Kita tengok pada sini pula dalam Al-Baqarah
Dzalikal kitabu la harf. Raiba ini isim, fihi. Hi ini isim, fi ini ialah harf. Hudan ini isim, li ini harf. Lil muttaqin itu isim. Jadi ke sini yang tak digariskan itu adalah harf-harf semua. Jadi dzalika kita dapati dia punya, bila yang digariskan tu dia huruf besar. Dzalika itu ataupun diterjemahkan ini al-kitab, al-kitab itu kitab, itu Al-Quran. La tiada dalam huruf besar. Sebarang jenis keraguan. Raiba. La raiba. Ini sini ada cara nak mengenal apa yang dikatakan sebagai la yang menafikan semua jenis. Ini jadi bila menafikan semua jenis, dia terjemahkan macam ni. Tiada sebarang jenis. Tiada sebarang jenis. Sebab apa? Sebab dia menafikan semua jenis yang barang yang disebutkan, benda yang disebutkan. Itu keraguan. Raibah. Macam kita kata la ilaha illallah, la ilaha ilah tiada. Jadi la ilaha. Ilaha di situ dia adalah objek yang disembah. Tapi la di situ, la alif di situ bukan la maksud tidak, tapi dia bermaksud tiada sebarang jenis. Apa dia sebarang jenis apa? Ilah. Iaitu sembahan. Ataupun la raiba, keraguan. Tiada sebarang jenis keraguan. Ini dia panggil la an-nafi lil jins. Jadi ini menafikan semua sejenis yang disebutkan tu. Okey, la raiba. Dia ada tanda-tanda yang kita ceritalah. Kita tak nak pergi sangat. Dan fihi padanya. Fihi padanya. Padanya. Sini fihi ini harf. Padanya. Hudan petunjuk, li bagi orang-orang bertakwa itu al-muttaqin. Jadi kita dapati tiada, pada, bagi, ini semua adalah harf. Ya? Boleh juga. Okey. Alright, dan ini adalah kelebihan buku ini juga, iaitu kalau antum ada beli dan menggunakan kitab ini, dia akan ada catatan dan perkongsian formula. Jadi kita mungkin dari dengar daripada kawan-kawan ke ataupun sendiri cari ke, mana yang kita hafal, kita akan tulis kat sini, buat nota ke, semua di sinilah. Jadi bila kita rujuk pada kitab balik, kita akan ada juga benda-benda yang kita pelajari, kita temui, kita senaraikan perkataan-perkataan lain tu semua dalam buku yang kita belajar tu ni. Jadi banyak pelajaran tak hilang. Banyak kebiasaannya kita ni ada buku teks, kemudiannya tak tulis, ada buku teks, kita tulis pada buku nota. Buku nota pun hilang. Buku nota pun hilang. Anak bawa main-main tu koyak apa semua. Jadi dah habis, tak ada dah buku nota. Jadi pelajaran yang tadi yang kita dah belajar tu, banyak benda yang telah hilang bersama dengan buku nota yang telah dihancurkan itu. Jadi kerugian besar lah, kerugian besar. Jadi inilah kelebihan buku ni. Dan lihat bahawa dia ada tempat untuk kita tulis nota ni. Ini nombor 6, nombor 7. Okay. Alright. Itu formula pertama. Ini ada formula ketiga, yang ini nanti kita akan pergi kepada formula nombor 2 insyaAllah pada kelas akan datanglah. Akan datang, itu dia formula nombor 2. Formula nombor 2 dia pasal apa? Dia pasal ini formula nombor 2, mengesan kategori perkataan. Macam mana kita nak kesan? Boleh dikesan melalui dua cara, makna dan tanda. Jadi ini kita akan masuk bab ni. Kita akan masuk bab ni. Yang pembayang ni memang tak ada bab ni lah. Jadi kita akan baca saja daripada kitab dalam kelas. Jadi siapa yang mahu buku tu elok dibeli. Lebih baik belilah. Sebab memang lepas ni kelas ni tak ada
kecuali formula nombor 3 lah nanti akan ada sikit lagi. Tapi formula nombor 2 tak ada lah. Kerana tak ada dia punya soft copy ni. Okay. Jadi harapnya yang bermanfaat untuk setakat ni. Minggu depan kita akan sambung dengan formula 2. Okay, ada apa-apa soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lambat masuk tadi sikit. Ayolah Bas. Ustaz, Ya. kalau macam buku Faban ni, saya masih keliru lagi ni sikit Ustaz. Kat mana saya nak kena tangkap itu Ustaz? Sebab saya dah belajar dengan Ustaz ikut buku Madinah. Buku Madinah tu cara dia lain sikit. Ya betul. Jadi macam mana nak guna buku ni? Okey, buku Madinah dia adalah apa dipanggil komunikasi. Jadi dia akan letak situ apakah dia punya apa dipanggil komunikasi lah. Ini buku, ini kitab, ini masjid. Kemudian dia makin banyak lah dia sebut lah. Jadi di perkataan-perkataan tu kita baca dan kemudian kita cuba tengok makna-maknanya dan kita akan perjelaskan. Guru ni akan perjelaskan dia punya nahu, kaedah nahu dia. Dan kaedah nahu tu tak banyak yang ada dalam buku tu. Dia tak ada nyatakan, kecuali sikit-sikit je ada yang dinyatakan secara itulah. Dan masalah dia ialah apa yang dinyatakan tu dia tidak dia tidak ada buku lain yang mana kita boleh rujuk balik kaedah-kaedah tersebut. Fabak ni ialah yang mana dia adalah buku formula. Formula dia kaedah nahu di sini. Jadi dia ada kaedah nahu iaitu formula dia. Benda yang kita panggil formula di sini iaitu apa yang kita perlu tahu tentang kaedah dia ataupun kaedah tata bahasa dia. Apa yang kita perlu tahu. Kemudiannya kita akan lihat kepada contoh-contoh dalam Al-Quran. Sebab menggunakan yang apa yang dalam Al-Quran tu kita dapat dua manfaat. Yang paling besar iaitu kita belajar tentang Al-Quran tu satu. Yang keduanya adalah ayat-ayat Al-Quran ni benda yang kita biasa baca. Macam tadi kita baca Al-Fatihah, kita akan baca selalu hari-hari. Jadi bila kita buat pelajaran pertama tu ialah tentang ismun fi'lun harfun, kita nak and then masuk formula kedua kita nak kenali macam mana nak kesan dia, mana satu fi'il, mana satu harf, mana satu contohnya kan macam mana. Jadi kat situ maka kita akan boleh implement terus dengan bacaan Al-Quran kita. Kita baca hari dalam solat ke apa ke. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ingat apa yang belajar tu. Alhamdulillah apa maksud dia, ini isim lillahi apa maksud dia, isim apa, semua kita dapat praktis harian. Sebab apa? Kita belajar dengan menggunakan ayat Al-Quran dan kita akan baca Al-Quran tu hari-hari. Itu kelebihannya. Dan memang pun kalau kira tata bahasa, memang tata bahasa tu adalah asalnya daripada formula yang dikupas daripada Al-Quran tu sendiri. Jadi maknanya kaedah tata bahasa Arab ni, kalau nak kata dulu-dulu pun ada orang bagi tahu masa zaman Nabi kan, dia kata ni tata bahasa dia macam ni pun tak ada sebenarnya masa tu. Dia hanya ada lepas adanya Al-Quran dan dikaji ulama Al-Quran, dan inilah perfect formula untuk tata bahasa apa dipanggil tata bahasa Arab. Jadi dikupas, diambil daripada Al-Quran itu sendiri dan menjadi tata bahasa Arab. Kemudian dia digunakan tata bahasa Arab itu untuk semua percakapan, semua penulisan kitab-kitab dalam bahasa Arab. Jadi semuanya asalnya ambil daripada Al-Quran. Jadi perfect lah, Al-Quran pun perfect jugalah. Maksudnya memang dia dah perfect sebab dia adalah firman Allah SWT, kalam Allah. Maka itulah the perfect way of talking bahasa Arab tu yang perfect lah. Jadi bila belajar tata bahasa Arab daripada Al-Quran terus, kita belajar daripada sumber asal
tata bahasa Arab itu sendiri. Dan itu kata tadi banyaknya adalah benda yang kita selalu baca. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu, sebut Alhamdulillah, kita dah tahu maknanya. Setiap kali kita baca Al-Quran tu, kita ingat makna tu. Jadi semuanya berkaitan dengan apa yang kita akan baca dalam Al-Quran. Itu kelebihan buku ni lah. Dia bukannya tujuannya untuk nak kita belajar komunikasi. Komunikasi, kalau belajar komunikasi tu pun dia ialah menggunakan perkataan-perkataannya. Bukan istilah, dia bukan menggunakan perkataan-perkataan yang bukan dalam Al-Quran. Jadi bila kita lihat dalam Al-Quran ada perkataan-perkataan lain guna dalam komunikasi, tapi maksud dalam Al-Quran ni adalah beza kadang-kadang. Adalah beza kadang-kadang mengikut pada tafsir. Mengikut pada tafsir. Macam kita biasa kata, macam Ana sebut tadi apa tadi, fee tadi kan, perkataan fee. Kita tahu fee itu ialah fee itu ialah harf, tapi dia ada digunakan dalam kalau terjemahan biasanya kita terjemah dalam bahasa lah, kita kata ini di ataupun dalam, di ataupun dalam atau di dalam. Tapi bila kita lihat dalam penggunaan bahasa ni, dia ada juga gunakan di atas, maksudnya atas, itu penggunaan dalam Al-Quran ada nampak itu. Dan juga kadang-kadang perkataan itu ada dia punya cara uslub dan mengapa kalau kita tengoklah tadabbur ayat-ayat Al-Quran ni, dia ada cara-cara dia yang kata-kata yang orang kata perfect lah. Kalau nak, kenapa penggunaan bahasa kata, kenapa perkataan ni, kenapa tidak lain, kenapa digugurkan perkataan dekat sini, huruf kat sini, kenapa tak ada perkataan sesuatu perkataan, itu semua boleh kita dapat manfaat daripada itu. Sebab Al-Quran, bila kita kata Al-Quran saja, tambahan biasa ulama kata ziyadatul mabna yufidu ziyadatul mabna tufidu ziyadatul ma'na. Bila ada struktur dia, ada penambahan, maka di situ ada penambahan makna. Waktu kalau ada pengurangan, ada juga makna dia. Jadi semuanya ada, orang kata tidak ada yang lara, tidak ada yang tak ada berguna. Perkataan ke huruf ke yang tak berguna dalam Al-Quran tu tak ada. Macam tu. Itu kelebihan bila kita belajar bahasa Arab daripada yang perfect itu Al-Quran. Baik, jazakallah khair. Ya. Ada soalan lain atau kita sambung lagi lah insyaAllah pada minggu depan. Baik, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. وإياكم يا شيخ. أيوه.